Assalamualaikum. Ini kita buat ikan darat gula kuning buh pucuk kanis deh. Lagu mana kita tengok cara je deh. Ni barang kita nak brand ke. Minyak goreng, lado, bawang merah, kuah, belacan, satu kunyit deh. Lepas tu itu pun sate masuk dah. Lepas tu itu brand je dulu dah. Brand wilayah tu dah. Agak terlaik dah ke kita boleh makuk dulu masuk dah. Lepas tu kita masak pula. Masak je pula dah. Lepas tu kita buh kakak kita brand saat ni dah. Lepas tu kita buh kepala sate masuk dah. Lepas buh kepala sate dah ke kita tumis biar sate masuk dulu sikit dah. Agak tu boleh dah ke kita buh ikan darat kita masuk. Kita pakai ikan weng ikan bau. Tak besar mana li tapi boleh lah makan dah. Lepas tu tengok kakak je pula gopo tu kita pakai dah. Kakak je kita pakai garis sudu, becing sudu ataupun suka hati nak buh becing dah. Kalau nampak pekat buat air masuk sikit tak apa dah. Gawi kakak hancur pun dah. Kalau dia tak payah boleh lah tanya dah. Tunggu air gelegak dulu dah. Ni apa gelegak lah ke. Kita buh pucuk kanis masuk dah. Ni kita tak pakai asal lugu sebab pucuk kanis tu yang masai dah ke. Kita gawi pucuk kanis tu masak dulu dah. Kalau dia nak cek hok ni bagi kok saya boleh gak dah. Cara buat ni dah. Ni pucuk kanis kita masak kadar ni boleh dah dah. Tu terang kecak dulu dah. Kalau rasa sedap dah ke, kita tanggup berpinggir dah. Ni cara buat ikan darat gula kuning dah. Ni kadar ni yo. Boleh dah terang dah.